Assalamualaikum, salam sejahtera. Wai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kemarahan rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya betul, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Macam excited sikit kan? Sebab beberapa minggu yang lalu aku di-approach oleh satu company ni, nama dia Eco Technologies yang berhad, sebab dorang nak bagi aku test satu barang ni yang sekarang ni tengah hype, cincin fitness. Sekarang ni macam jadi trend pakai cincin apa semua. Lepas tu boleh tahu kau punya data heart rate lah, suhu badan lah, dan macam-macam lagi lah. Dan hari ni aku baru dapat ini barang, Ultra Human Ring. Aku pakai jadi Ultraman. Jadi dorang bagi aku test benda ni selama 6 bulan. Dan aku kena berikan feedback kepada korang lah, macam mana dia punya penggunaan bateri, data-data, accurate ke, tak accurate ke. So hari ni aku akan buat unboxing dan kita tengok first impression macam mana. Tu dia Ultra Human Ring. So dia punya sizing dia memang dia buat khas untuk aku, so dia custom. Dan aku juga diberi pilihan untuk pilih color apa. Jadi color yang aku pilih tu pusing-pusing raw titanium. Sebab aku punya cincin kahwin ni pun jenis yang color raw titanium. Bismillah. Sikit je. Aku bagi korang dulu tengok macam mana rupa dia. Wah. Ultra Human Ring Air. Dia tulis kat sini, accurately measure sleep, recovery and movement to provide actionable health insight daily. Maknanya data-data yang diberikan ni sangat sesuai lah untuk aku, sebab aku pun seorang fitness trainer, seorang atlet juga, seorang high rocks coach. Jadi diharapkan benda ni dapat membantu aku monitor lah recovery, aku punya tidur, dan yang paling best dia boleh monitor pengambilan kafein, sebab aku seorang yang suka minum kopi. Ini guys rupa dia, Ultra Human Air Ring. Ni dia. Kita tengok lagi apa yang dia bagi dekat dalam ni. Mula-mula cincin. Apa benda ni? Adalah benda-benda yang kau takkan baca. Dia bagi juga, apa ni? Hello Cyborg. Hello Cyborg. Aku dah bukan orang ke? Ada stickers. Dia bagi sekali Type-C punya USB. Dan ini adalah dia punya charging dock dia. So nanti cincin ni engkau letak je macam ni, zap, dan dia akan charge lah macam tu. So aku nak try ni sarung. Kita try sarung sebab aku diukur pada jari telunjuk. So kita try pakai. Itu dia guys. Dah jadi macam buka tea. So size dia ngam dan color pun cantik. Dan apa aku punya first impression, sangat-sangat ringan. Sebab dia cakap pun dekat sini dia punya berat dia adalah 2.4 miligram sahaja. Sebab bila kau pakai memang kau tak akan rasa macam something yang membelenggu jari kau buat terasa berat ke apa, memang tak ada. Kalau boleh aku baca sikit lah benda-benda yang aku disuruh untuk highlight ni. So dia punya bateri dia boleh tahan 6 hari. And then dia boleh detect kau punya body temperature juga. Mana kata kalau kau demam ke, suhu badan kau panas ke, dia akan bagi kau notice lah. 24 jam health monitoring. Dia ada IP rating 6.8, maknanya dust proof and waterproof. Dia dapat baca stress index, lepas tu recovery, sleep, caffeine window, menstrual untuk perempuan, apa benda, aktiviti dan sebagainya. Dan yang paling best sekali adalah benda ni dia tak payah subscribe apa-apa. Yang aku perasan banyak-banyak brand yang mengeluarkan fitness ring ni, korang kena subscribe, kena bayar tahunan apa semua macam tu lah untuk nak dapatkan full data yang dikeluarkan. Tapi yang ni kau tak payah subscribe apa-apa. Beli cincin ni, settle, download apps dia dan kau boleh dapat semua data tu secara percuma. Aku tahu korang pun excited juga, tapi sabar sebab aku baru je dapat benda ni. Aku nak kena charging dulu, aku nak kena test dulu, dan insyaAllah aku akan bagi korang feedback maybe selepas sebulan kot, macam mana penggunaan dia, keselesaan dia, data-data yang dikeluarkan adakah accurate ke, dan macam mana dia impact aku punya lifestyle sebagai seorang fitness trainer dan juga sebagai seorang atlet. Aku bagi tahu je terus, siap-siap. Harga dia 1,799. Kau boleh tengok dekat beg kuning dekat bawah.
Kalau korang tak nak tunggu aku punya review, nak terus beli sendiri pun silakan. Ataupun kalau nak tunggu dulu aku punya review, boleh tunggu. Okay, stay update dengan aku punya video-video. So, aku akan bagi tahulah. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada Channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Aku nak tambah sikit. Aku akan rujuk juga dekat Ustaz. Bagaimana kalau aku nak pakai cincin ni untuk tujuan kesihatan, nak pakai dekat jari telunjuk. Sebab ada hadis yang melarang orang Islam, especially lelaki, untuk memakai cincin dekat jari telunjuk ataupun jari tengah. Yang boleh pakai jari manis lah. Tak apa, nanti kita stay tune. Aku akan update juga apa kata Ustaz tu. Okay? Jumpa lagi. Human ring.